Ford Ranger 2004, Ford Ranger WL. Hari ini kita cuba selesaikan masalah meter temperature pada Ford Ranger. Meternya tidak hidup. Itu ya, walaupun kita dah buka switch, meternya tidak berjalan. Jadi apa puncanya? Jadi puncanya ialah ini, iaitu sensor panas. Sensor panas yang mengesan air di dalam enjin. Jadi sensor ni sensor baru, sensor baru. Kita boleh beli di kedai spare part ataupun dalam laman laman e-dagang. Ini sensor dan kita pasang menggunakan sepana nombor 12. Jadi kita pasang dan kita perlu kemas ketatkan pada enjin. Kalau longgar nanti ada air keluar. Selepas itu, selepas ketat, kita sambung wire pada soketnya. Tekan bagi ketat, bagi kemas. Kemudian kita start enjin. Ini kita nampak ya. Temperature kita dah hidup. Meternya dah hidup. Semoga bermanfaat. Terima kasih.